STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita mandum. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla mendenggebi kepada kita yang kesehatan dan mendenggebi kepada kita yang kesempatan, sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita yang guna bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita yang. InsyaAllah ta'ala di malam yang berbahagianya kita yang akan kita baca hadis yang ke-46 dari kitab kita yang Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh salah ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an merupakan seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia, dan dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya beliau merupakan seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang sangat pemberani dan juga sangat lantang dalam menampakkan hak nibak wadian. Padahal di awal-awal Islam, orang musyrikin berhad terhadap Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Bahkan mereka menyakiti Rasul dan para sahabat. Antara orang yang disakiti adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah suatu ketika keluar menuju masjid, kemudian membaca daripada Al-Quranul Karim. Ipoh oleh kaum musyrikin di bawah dian. Isu hidrom oleh kaum musyrikin. Beliau dianiaya oleh kafir Quraisy di bawah dian. Namun subhanallah, apa yang beliau alami daripada penderitaan dan gangguan dari orang musyrikin semakin mengokohkan daripada keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menggeser lebih memacut dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memenuhlah sirah muslim, sirah orang yang beriman, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian pukeh, dengan kefakiran ataukah pukeh, dengan gangguan ketika menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika uji dengannya, maka akan daripada hakikatnya. Sehingga sebagian salaf mengatakan al-muslimun idzal afiyati masturun. Seorang muslim jika dia berada dalam keadaan dan hana gangguan, maka ia ada keadaannya. Namun ketika Allah Azza wa Jalla berputar kepada urian musibah ujian, baru akan daripada hakikat daripada urian. Orang yang beriman semakin kekal dengan keimanan ketika kebetulan Allah Azza wa Jalla ujian. Adapun sirah munafik akan daripada kenifakannya. Jadi para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian yang luar biasa, ipoh dan urian, bahkan yang dibunuh oleh kaum musyrikin di bawah dian. Namun hal tersebut semakin mengokohkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan daripada hadisnya, beliau juga antara orang-orang yang dianiaya oleh kaum musyrikin di bawah dian di Makkah, dan beliau disiksa oleh orang-orang musyrikin sebabkan karena gedabang dalam agama Islam di bawah dian. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, lamma kana yaum Hunain asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fi qismah. Jadi ketika
terjadi perang Hunain ni bawatian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbagi daripada harta rampasan perang, Nabi alaihi salatu wasallam gelebihkan daripada hartanya kepada padik-padik orang. Itu juga Nabi alaihi salatu wasallam lebihkan daripada harta kepada orang agar orang semakin kekang dengan keimanan. Nabi alaihi salatu wasallam ingin gecok daripada hati orang. Karena yang gejok harta oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah pembesar-pembesar kaum, sehingga dengan gejok daripada harta maka akan semakin kekang orang dengan Islam, semakin kokoh orang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika terjadi perang Hunain tahun ke-8 Hijriah, tahun 8 Hijriah pada bawah peristiwa bersejarah dan terjadi perang Mu'tah, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Kemudian juga terjadi Fathul Makkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan Makkah sebagai wilayah kaum muslimin. Kemudian selanjutnya itu terjadi perang Hunain, mana ni bawatian orang-orang yang hantim beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasul, mereka melarikan diri, kemudian mereka membuat sebuah perkumpulan yang sangat besar. Tujuannya adalah untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika kedengar dan ancaman di luar yang luar biasa, Rasul alaihi salatu wasallam pun gepakat dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam untuk menghadang daripada kaum musyrikin ni bawatian di daerah Hunain. Jadi Nabi kejak dari Madinah ke Mekah untuk taklukkan Mekah yang berjumlah sekitar 10 ribu. Kemudian ada 2 ribu orang yang ikut bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam tak kala jadi perang Hunain ni bawatian. Ini orang-orang yang baru dalam Islam, nah orang-orang yang baru lebih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kaum muslimin berperang di perang Hunain, kemudian Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan kepada kaum muslimin. Nibak wadayan ledah harta, ledah ghanimah, ledah kambing, lembu dan yang semisal dengan ciri pada harta. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nibak wadayan ketika terjadi perang, bagi-bagilah daripada hartanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gejuk kepada pemuka-pemuka kaum, gejuk kepada orang-orang yang haji ni bawa tian daripada jumlah yang lebih helik. Jumlah yang lebih helik. Tujuannya pula kita berkah benar lah. Nabi alaihi salatu wasallam ingin gecok daripada hati agar orang semakin kokoh dan keimanan. Karena mereka orang yang beriman kokoh, maka akan bermanfaat bagi kaum muslimin daripada kaum yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam fa'atal Aqra' bin Habis mi'ati minal ibil. Maka Nabi alaihi salatu wasallam gejuk ni bawatian kepada salah seorang yang bernama Aqra' bin Habis serta unta. Serta unta gejuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa a'ta Uyainah bin Hisn misal dhalik, kemudian gejuklah Uyainah bin Hisn yang sekitar serta unta tadi. Wa a'ta nasa min asyrafil Arab wa asaruhum yawma idzin fi qismah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gejuk daripada harta kepada orang-orang yang dikagumi, orang-orang yang mulia dari kaum ngayan. Daripada harta dan gelebihkan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang. Jadi sebagaimana kali dah sebut kamu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika gejuk maka yang semakin membuat orang yang kokoh dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebahagian orang ni bawatian yang ketika agama Islam kejak umrah ke Nabi alaihi salatu wasallam menuju Hunain, maka di awal perasaan kadang biasa-biasa mendang ketika gejuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam daripada harta. Gejuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam daripada pemendaraan, daripada apa yang tadi, maka orang semakin mencintai Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kejadian ibak watian. Jadi daripada orang yang baru-baru dalam Islam. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam gejuk lagi rupa tujuan agar orang semakin kekal dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan keimanan yang jika ajak orang karena orang dia dengar arti kepegah abah karena orang kena daripada pamor di tengah-tengah kaum yang ketika beriman kepada Allah maka akan lari daripada orang-orang yang tak mengenal Islam atau ahli daripada orang-orang yang semakin kokoh di atas keislaman mereka. Maka ni bahawa yang dekat Nabi SAW berbagi kejutlah kepada orang-orang yang haji dan terawih dengan jumlah unta yang lebih lalu. Faqala rajul ikunlah salah seorang orang. Wallah inni hadha qismah ma'udila fiha. Demi Allah ikunlah orang. Nyo adalah pembagian yang hana adil macam. Jadi kritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ba wadayan. Wa ma urida fiha wajh Allah. Dan pembagiannya hana pi membecut. Tujuan ji untuk mencari daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dikritik. Apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ni ba wadayan. Lain kali ada pemendum apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Sehingga Muhammad SAW beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, namun beliau ketika berbicara yang adalah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dibuat oleh Nabi SAW maka kewajiban bagi seorang muslim untuk mereka beriman dengannya. Kewajiban bagi seorang muslim mereka meyakini bahawa benda yang dibuat oleh Nabi SAW yang adalah kebenaran. Jadi diurungnya karena kebodohan, karena kedunguan daripada orang tersebut, dia mengatakan nyo pembagian hana adil. Nyo pembagian hana di dalam mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Nyo ikut ni bahawa dia. Dengan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan ketika mengomentari daripada lafaz tentang nauru yang kritik Nabi SAW ni bahawa dia sebutkan bahawa saji yang antara faedah yang beliau sebutkan ketika sirah orang menggibahi ulama, menggibahi daripada orang-orang malim, maka sangat besar daripada efek haji. Efek haji lebih raya besar. Lebih besar daripada sirah orang menggibahi daripada orang yang kau ulama. Sina sirah orang gibah orang lain. Dalam kadang orang yang kadang hanafi, ilmu agama ataukah kan dianggap sebagai orang yang malim dan semisal dengan ji. Jadi dosa tak dosa, namun darar ji, namun keburukan ji yang hana tarik. Namun ketika sirah orang menghina dan melecehkan sirah ulama, maka yang efek ji luar biasa. Kenapa wujud? Karena ketika dipubruk sirah ulama, nya ulama fulan menang, ulama fulan menang, ulama fulan menang, ulama fulan menang. Maka ketika orang yang dengar maka hanya ikut daripada ulama yang sehingga apa yang terjadi? Manusia berada di ambang kebodohan. Manusia berada di garis orang-orang yang bangai. Jadi kalau Tuhan sebutkan saya maksudnya berbeza antara sirah orang gibahi sirah ulama dengan gibahi orang biasa. Sehingga hati-hati sirah orang untuk gibahi atau gunjing sirah ulama. Kenapa? Karena daging ulama yang beracun. Dekat sirah orang kepada ulama yang kengkan, maka yang luar biasa daripada dampak haji. Dampak haji yang luar biasa. Sehingga terkadang sirah orang butuh yang nama haji pun, butuh yang nama haji tabayun, ataukah butuh yang nama haji cross check dalam sebuah berita. Kata dengar nan sirah ulama terkadang. Dipegah meno. Maka terkadang sebagainya langsung tak dengan terjadi apa? Terjadi yang dah dengar apa yang berah disebutkan dalam bagian yang kakon apa ni. Saya rugo, tayong saya rugo. Ini ayat khatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Antara ulama yang nangian jelek di sebagian orang adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kalau disebutkan nama beliau rahimahullah ta'ala maka terbayangkan kan mandum dan sebagian orangnya hanya jelah. Namun ketika tengok
tak kala kiban biografi beliau, kiban pemahaman beliau tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka akan dapati bahasanya puyang yang yakini yang lurus sebagaimana yang yakini oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan beliau menulis sebuah kitab yang menerangkan tentang akidah yang beliau yakini, tentang akidah yang beliau imani, maka persis sama dengan puyang yakini oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan beliau berlepas diri dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada beliau. Tuduhlah beliau suka mengkafirkan kaum muslimin, tuduhlah beliau adalah orang yang suka mencerikkan orang yang semisal dengan dia. Dia berlepas diri daripada perkara tersebut. Jadi ketika tanya, ketika ada dengar nan mantang nyu kabruk habis. Sehingga ada dengar lipu yang bukan. Sehingga apa yang salah yang akan dia dapatkan. Jadi yang salah sebuah kisah diceritakan oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah taala. Pasal ini bawa dia nak salah siro muhaddis. Isra muhaddisnya ketika ia selesai mengajarkan hadis, maka langsung daripada ucapannya keluar celaan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Celalah kan. Didoakan kejelekanlah kepada beliau rahimahullah. Karena salah satu daripada penuntut ilmu yang dibawa dia yang kedengar umahnya kakak masak Syekh Muhammad Najdi rahimahullah, seorang ulama besar, dilecehkan atau dihina ni bawa dia. Jadi walah daripada penuntut ilmu yang dia menghadiri pada majlis hadis tersebut, walah haji rumah, kemudian icoklah kitab At-Tauhid, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Icoklah kitab Ketika kecok daripada kitab geplas daripada sampul. Kejuklah punya bahasa tanya, asal kitab dan sampul hana. Maka gerilah daripada ulama hadis pun, Syekh dia orang mulung saat. Jaklah Syekh. Kemudian gekenlah di penuntut ilmiah yang 4 kitab jenis kalian tiga Syekh. So yang tulis kibang kitab. Maka baca adalah oleh Syekh. Dan kitab Tauhid bagalah dia ada pemandu, ya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab tulis lagi Sahih Bukhari. Jadi tulis bab, tulis ayat, tulis hadis, tulis pada ucapan-ucapan asar-asar para ulama. Jadi ketika kalian, nyo kitab tulis Imam Bukhari. Kalau kendaknya kan kitab Imam Bukhari yang tulis, tapi yang kitab kan Syekh Muhammad bin Wahab tulis. Dan belum lah sampul. Yang 4 kitab ni. Yang 4 daripada lapis ni. Maka ketika gedengar lagi yang rupa langsung tahu Syekh. Ya Allah, dan bertaubat kepada Allah. Barokan dan kun hal yang kengkang kepada Syekh Muhammad bin Wahab. Rupa jikan yang lagi terjadikan seperti realita yang terjadi di lapangan. Nyo lagi yang aku tulis. Maka lun bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di kemudian hari ketika Syekh lu mengajar hadis, maka yang beliau lakukan pun iaitu meminta agar Allah Azza wa Jalla rahmati Syekh Muhammad bin Wahab, agar Allah Subhanahu wa taala beri ampunan kepada Syekh rahimahullah taala. Jadi sebagaimana kalau tuan sebutkan, bahwasanya sangat berbahaya ketika sira orang menggibahi daripada para ulama. Jadi berbeza antara sira orang menggibahi daripada sira orang lain, ruangan menggibahi para ulama, karena ketika menggibahi para ulama maka efek jian sungguh sangat-sangat baik di tengah-tengah umat. Hai dengar li bahawa ulama apa pandai nama lah teh berapa. Sebutkan berkata fulan alahnya kau ulama alah kenyo. Sehingga manusia apa? Manusia hai dengar li pu yang pegang. Baik. Jadi kita kembali lah hadis gede. Jadi kekun li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika gedengar bahasa Cina orangnya pegah bahasa Cina Nabi hana adi Nabi hana mengharap daripada wajah Allah ketika bagi daripada harta. Maka kekun wallah kali Ibnu Mas'ud. Akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah kalau khabarkan yang ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali Ibnu Mas'ud. Ketika dengar langsung ingkari, bukan pegah kami kata dia. Masa lagi ucapan. Sehingga beliau ni bawa dia kun kau khabarkan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Fa adaituhu fa akhbartuhu bima qala. Maka kepada Ibnu Mas'ud lonjak pada Nabi alaihi salatu wasallam ni bawa dia. Kemudian long khabarkan pu yang ibegah benar. Ba Nabi alaihi salatu wasallam.
Qal, maka kata Ibn Mas'ud, fataghayyar wajhuhu hatta kana sarf. Jadi Nabi SAW ni bak wadian, ya, beliau langsung berubah daripada rona wajah beliau. Dimirah daripada wajah Nabi SAW. Berubah daripada rona wajah Rasulullah SAW. Mirah daripada dia. Summa qal. Kemudian gekun. Di Nabi SAW, faman ya'dilu idza lam ya'dillahi wa rasulih. Kalau Nabi SAW, so teman. Ino. Munyo urang dianggap bahawa saja Allah dan Rasulnya yang adil, so mai adil. Ya, pasal tu yang menalah daripada ucapan ni. Munyo nak urang apakah Allah, ataukah nak urang apakah Rasulullah adil, maka so lebih adil. Jadi Nabi SAW ingkari pun yang dikenle urangnya. Bahkan ucapan tersebutnya merupakan ucapan kekafiran. Yang ucapan kekafiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah SAW. Masa Rasulullah SAW berpegang adil dalam keadaan apa yang dipegang oleh Nabi SAW yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan, Yarhamullahu Musa qad uziya bi aktsar min hadza fasabara. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Nabi Musa SAW. Beliau diganggu ataukah disakiti lebih daripada ini dalam keadaan beliau bersabar. Jadi puai kelewurian berupa perkataan Nabi Hanadi kiban le menyo ikun baura nyo pemagiannya Nabi Hanadi kiban le ucapan nyolah ucapan kufran, maka daripada ucapannya kiban menyakiti daripada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala ikun le urangnya Nabi Hanadi. Maka kiban daripada ucapannya menyakiti daripada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi SAW mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Nabi Musa, di mana beliau telah dianiaya ataukah beliau pada saat tersebut telah disakiti lebih daripadanya. Namun beliau bersabar. Faqultu kulli Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sanjuji la jarama la arfa ilaihi ba'da hadithan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu semestinya lun halal memberitahukan kepada Nabi alaihi salatu wasalam apapun. Jadi le kejadian nyan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu le halalun adukan daripada apapun pembicaraan setelah peristiwa tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Syahid daripada hadis yang telah kita sebutkan tadi, iaitu ucapan Nabi SAW, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Nabi Musa, bahwasanya beliau telah disakiti lebih berat daripadanya, maka beliau bersabar. Nyolah sirah hamba Allah Azza wa Jalla ketika dia menjalani daripada kehidupan, maka akan daripada urang terkadang kurang galak sehingga ikanlah daripada ucapan kepada kalian, ikanlah daripada hal-hal yang naga kepada kalian dalam keadaan yang berada di atas hak, maka sirah hamba Allah Azza wa Jalla hendaknya dia bersabar. Dan Rasul serta Anbiya, mereka telah mendapati daripada gangguan-gangguan yang luar biasa daripada kaumnya. Namun hal tersebut tidaklah menyerutkan semangat mereka untuk mendakwahkan Islam. Mereka tetap sebagai urang yang terdepan dalam mendakwahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi SAW sebutkan inna syaddan nasa bala fal anbiya sumal amsal fal amsal, atau kama qala Nabi SAW. Sungguhnya urang yang paling besar daripada cobaan ji adalah para nabi, kemudian urang yang semisalnya dan urang yang semisalnya. Nah, daripada para nabi yang ipoh oleh kaum dalam keadaan gusap daripada darah bawah wajah sebagaimana hadis yang kelih dan yang sebutkan gelakir doa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla ampuni daripada urang yang disebabkan karena urang yang mampu. Subhanallah, ujian yang luar biasa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para nabi dan para rasul. Dan juga begitu juga orang yang beriman,
orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mereka juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gangguan-gangguan, sehingga hal tersebut tidaklah membuat mereka berpaling daripada hak, tidaklah berpaling mereka disebabkan gangguan tersebut daripada perkara kebenaran. Sehingga begitu juga seorang muslim, ayyuhal ikhwatal kiram, ketika daripada gangguan-gangguan ataukah hal yang kurang yang senangi, ketika menjalankan daripada hak, ketika menjalankan daripada kebenaran, maka hendaknya dia bersabar dan hendaknya dia melihat bagaimana para nabi dan urang-urang sebelum beliau yang di mana mereka kebih ujian namun mereka bersabar dan tidak membuat mereka berpaling sedikit pun dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, nyokuh faedah hadis di malam yang berbahagianya yang jilun Tuhan sampaikan. Lebih dan kurang dan Tuhan jemaah, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.